Okey, sebenarnya bush dia belah kiri ni memang lembut gila ni. Ni nampak. Saya buat macam ni je gerak. Ini satu minit hari ni. Okey, hari ni saya ada satu Proton Saga VVT. Apa jadi kat Proton Saga ni? Sebenarnya ini masalah biasa untuk Proton Saga. Siapa yang pakai Proton Saga VVT, tolong tengok video ni dengan sampai habis lah. Masalah dia adalah handling dia ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Kadang-kadang bila kita tekan minyak tu rasa gegar. Okey, untuk Saga VVT. Saga VVT ni dia tak macam kereta lain tau. Sebab apa? Sebab subframe dia ni dia tak mati. Subframe ni ada bush. Nampak? Bush kat sini. Okey, sebenarnya bush dia belah kiri ni memang lembut gila ni. Ni nampak? Saya buat macam ni je gerak. Okey, belah kiri saya bandingkan dengan belah kanan. Nampak? Keras. Tak bergerak. Nampak? Satu lagi cara test dia adalah kita gerakkan steering. Masa kita gerakkan steering, kita tengok subframe ni gerak tak? Kalau masa gerakkan steering, subframe ni gerak, bermakna bush dia memang dah rosak. Tadi saya test memang gerak lah. Sebab apa dia gerak? Sebab steering rack tu dia ikat pada subframe. Maksudnya kalau tayar tu bergerak, subframe tu akan bergerak. Sebab tu dia mengadu tadi, bila dia corner, kereta tu rasa macam lembu yang liar. Maksudnya kita tarik lembu tak nak ikut kita. Tapi steering ke sini. Tapi body tu, tayar tu tak mau. Okey, nombor 2. Ni, babus dia ni. Nampak tak? Dah bergerak dah babus dia tu. Ini satu. Ini masalah bunyi ketak-ketak. Bila lalu jalan tak rata ke dalam apa ke bunyi ketak-ketak. Dia lah tu. Babus lah tu. Okay. Absorber link dia ni sama je. Dah bunyi, dah goyang dah. Nampak? Satu lagi, dia cerita bila dia tekan brake dia tu rasa bergegar. Itu saya nak tunjuk apa jadi kat brake dia. Okay, ini kaliper dia. Atas pada kaliper ni ada satu kaliper pin. So apa jadi? Nampak? Saya goyang kaliper. Nah, bergerak tak? Kaliper pin dia tu dah out dah. Jadi apa nak kena buat? Memang part yang saya cakap tadi nak kena tukar. Cuma yang sakit kepala sikit yang ni lah. Sebab subframe ni saya kena bawa turun, saya kena press. Bila kita press keluar, kita press masuk, dia upah dia yang mahal. Bush tu tak mahal pun, upah dia yang mahal. Tapi tak ada masalah lah. Yang penting boleh settle masalah. Jadi kalau siapa ada masalah yang sama, masalah handling nak check, tak tahu macam mana nak check, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Isang Wipo. Sampai hari ni settle.